Namun saya diam sekali. Saya tak cakap betul. Saya cuma nak beritahu yang saya nak berpisah dengan cara baik. Saya minta cara baik. Tuan saya tak nak betul. Sebab saya nak jaga lagi anak dia. Dia pukul saya, turun saya, turun anak saya. Daripada saya tahu perkahwinan sampai 4 tahun ni. Saya diam. Tak pernah cakap apa. Orang media semua ataupun Syah ada bukti ke dakwaan tu? Wah, dera, pukul anak semua. saya ada bukti, saya ada gambar, saya ada video semua saya ada. Cuma saya tak nak beritahu semua orang. Saya tak nak benda ni. Itu satu benda besar. Berapa lama untuk Syah? Saya 4 tahun saya berkahwin dengan dia. Dia dera saya. Dera mental saya, emosi saya sampai saya mengandung. Saya mengandung pun dia boleh pukul saya lagi. Cuba makan tunjukkan bukti. Syah, keluarga kamu tahu tak you dipukul? Tahu. Saya dah cakap dah saya pergi dengan keluarga dia dulu. Saya dah beritahu ayah dia, saya dah beritahu. Saya tak beritahu kat mama saya. Saya tak beritahu sebab saya tak nak orang tak suka kat suami saya. Saya cuba lagi kat sini pun. Kalau betul dia seorang suami yang baik, dia takkan cakap apa dekat atas tu. Dia kata saya mental. Dia kata saya gila. Saya buat laporan. Dia kata saya buat pacaran itu dalam keadaan saya tak waras. Itu seorang suami yang depan orang pun saya isteri. Depan orang dia kata saya sayang isteri, saya sayang anak. Saya masih berjaga untuk jaga lagi air muka dia. Sampai saya bertahan, saya rasa saya tak boleh tahan lagi dengan semua caci maki orang-orang kat luar sana. Semua orang dia cakap saya macam-macam. Hari-hari saya kena tempuh. Benda saya trauma, takut tak dengan mulut-mulut manusia. Saya boleh tunjuk kat media. Ini laporan polis. Laporan polis yang telah difailkan. Ada 4 laporan polis. Semuanya Yang soal barunya kecelakaan tu. difailkan pada 12 hari bulan 12. 5 hari bulan 12, 12 hari bulan 12. Semuanya melibatkan aduan daripada Usha bahawa beliau telah didera dan dipukul. Dinaik tangan, dinaik kaki. Ini aduan daripada Usha. Jadi kita biarkan pihak polis menjalankan siasatan dan daripada pihak saya juga kita akan ambil tindakan yang sewajarnya melalui prosedur mahkamah sivil.